Tak semua pot memancing mempunyai kemudahan asas yang sempurna. Jika itulah masalah yang anda hadapi, saya cadangkan anda memancing di perairan Mercung Pahang. Bagi kaki pancing, anda tak perlu risau kerana di Mercung ni terdapat sebuah chalet yang disediakan khas untuk kaki pancing. Chalet kampung Mercung ni ringkas dan selesa. Yang paling best, ini Sungai Mercung. Bagi pemancing seperti saya, inilah pemandangan yang cukup indah dan cukup menenangkan. Belum memancing lagi, dah rilis stres. Kuala Sungai Mercung memang menenangkan. Lebih menenangkan bila menyusuri muaranya. Tenang-tenang juga, keselamatan perlu diberi keutamaan. Jaket keselamatan wajib ada. Perairan Mercung sememangnya terkenal di kalangan kaki pancing, terutama bagi mereka yang ingin mencari ikan jemuduk, ikan ebek, ikan sagai dan juga ikan ketarap. Dan jika kena pada masanya, pemancing juga boleh memancing ikan layaran, ikan lesen, iaitu pada bulan 7, 8 dan seterusnya. Dan hari ini, matlamat kami adalah untuk mencari 4 spesies ini: ebek, jemuduk, sagai dan juga ketarap. Sepanjang tahun, Sungai Mercung menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat yang tinggal berhampiran muara. Logan, kepah dan ketam antara yang mudah diperolehi di sini. Bagi pemancing seperti saya, kena pergi jauh ke tengah. Lokasi pertama kami, Lubuk Karangca, yang terbentuk daripada rangkaian batu karang yang luas. Ia juga adalah lubuk paling popular bagi peminat ikan layaran sepanjang tahun. Anda nak tahu saya mancing ikan apa? Anda tunggu sekejap lagi. Sampai dasar. Sebenarnya, umpan ketam untuk menjerat ikan ketarap. Tapi hasilnya menghampakan. Bosan menunggu ketarap, tekong menukar umpan udang hidup. Hasilnya kebabum. Melendut kuat joran Zamri di asak penghuni dasar. Namun, keseronokan hanya seketika. Bayangan jemuduk sahaja yang dapat kami lihat sebelum pantas melepaskan diri. Apa lagi, kami semua bertukar sasaran memburu jemuduk. Rizal memulakan pertarungan dengan set agak kiasu. Pertarungan hampir 10 minit berjaya mendaratkan seekor jemuduk idaman. Inilah sasaran yang kami cari. Memang best. Aksi Rizal membuat kami semua tak senang duduk. Mana tidaknya, lesen kena ada, babe. Kalau tak dapat, mangkor lah jawabnya. Menyedari umpan terbaik bagi jemuduk adalah ikan bilis, kami menghampiri bot bilis untuk mendapatkan umpan segar. Allah, janganlah tunjuk banyak-banyak. Nampak nak buka? Ada berani? Mana? Bilis antara diet paling digemari. Bukan sahaja jemuduk, malah sagai, ebek dan gerun belang. Kalau umpan bilis ada, biasanya trik memancing anda pasti akan berjaya. Kami berpesta jemuduk setelah menukar umpan bilis. Aksi
Aksinya sebentar lagi. Terbaik. Di Lubuk Karangca, kami bertembung dengan sekumpulan anak-anak ikan di permukaan air. Lazimnya, kumpulan ikan ini akan menarik perhatian ikan-ikan pemangsa. Tepat jangkaan kami. Di sebalik gerombolan anak-anak ikan ini, kami terlihat sekumpulan jemuduk di bahagian tengah air. Inilah masa terbaik untuk kami turunkan umpan bilis yang kami ambil sebentar tadi. Tak sampai 5 minit, joran Tarmizi melendut kuat. Itu apa ni bang? Ni, agai. Agai. Aksi sama turut melanda Zamri. Oh, dapat juga. Double hookup, kebabum. Menurut Zamri, tali leader 10 pound lebih berkesan berbanding leader yang lebih kasar. Oh, aduh. Sudah putus lah. Habis. Namun menggunakan tali leader yang kecil mempunyai risiko putus atau terlucut. Abang, apa perasaan abang sekarang, abang? Perasaan puas lah. Puas je. Puas. Abang tak ada perasaan betul. Dia dah cari bilis. Orang telefon selalu, bang. Kamu kacau lah. Okey. Kan? 2-0 tekanan. 100 meter tu. Mana tak tekanan, lesen pun belum dapat, babe. Ikan bilis ditabur sedikit demi sedikit untuk menarik perhatian pemangsa. Apabila jemuduk atau ikan pemangsa lain mula galak, ketika itulah anda lepaskan umpan bilis yang telah disangkut dengan mata kail. Kan dah dapat? Ini kecil anak ni, saya nak cari bapak dia yang besar ni. Jangan jadi. Jangan putus asa. Menjelang tengah hari, kejutan demi kejutan mula berlaku. Dari belakang hinggalah ke bahagian depan bot, aksi pertarungan tidak berhenti. Pemancing yang mau datang ke Rompin, marilah cuba. Jemuduk yang tengah mengganas. Sekali lagi pertarungan secara serentak menggamatkan keadaan. Zamri sekali lagi bergasak dengan jemuduk. Memang hanya tekong ni. Lepas dia je yang dapat. Sampai terdampak rod bang. Aksinya turut dikongsi Tarmizi yang sudah mendaratkan 3 ekor jemuduk. Perasaan setakat ini. Cerita lah sikit. Macam pesta. Ada apa-apa nak bagi apa ni ucapan ke, kata semangat ke? Oh, tak ada apa. Tak ada. Tak boleh nak cakap apa. Tak boleh kata apa kan? Tangan saya sakit lah. Dia bagaimana teknik untuk mendaratkan ikan ni? Dia kalau menggunakan apa ni leader yang kecil, macam mana nak cara nak naik? Caranya kita lembutkan kekuatan kita lah. Jangan terlampau kuat sangat. Lembut je. Macam kita ulit tepung lah. Macam tu lah. Ya, seorang lagi nak cakap apa-apa? Aduh, tekanan. Haha,
Kali ini giliran hero pula beraksi. Memang kebabung. Lebih layan kalau anda menggunakan tali halus. Pertarungan perlu lebih berhati-hati dan kemahiran kena tinggi, babe. Maklumlah, drag dilonggarkan pada tahap 20% saja. Biarkan sang jemuduk membuat larian. Bila dia penat, giliran kita pula membuat larian. Ikut lagi jemuduk. Setelah sekian lama jemu duduk, baru saya dapat jemuduk. Nyaris-nyaris mata kail dia nak keluar daripada mulut. Alhamdulillah. Kita cuba lagi. Banyak lagi dekat bawah tu. Kebabong. Bila ikan semakin galak, pemancing juga menjadi agresif. Penat tadi belum habis, kena lagi. Teknik menggunakan anak ikan bilis memang terbukti berkesan di kawasan ini. Ini kerana anda perlu memahami diet ikan yang ada dekat sini. Dia akan mencari ikan tersebut dan anda boleh menggunakan ikan bilis sebagai umpan untuk menarik dia keluar datang ke kawasan pancingan anda. Dan anda juga akan menggunakan bilis tersebut sebagai umpan untuk memancing. Cangkupkan pada mata kail, anda baling tanpa menggunakan pemberat. Dan anda tunggu. Pasti ada degupan yang bakal memberi tentangan yang hebat kepada anda. Seperti apa yang saya alami sekarang ni. Oh. Masuk yang ni dah 4 kali aksi double hookup. Memang ikan-ikan di sini sedang makan tengah hari rupanya. Kebabung. Jika anda nak memancing ikan jemuduk, saya cadangkan anda menggunakan rod yang agak light. Jangan menggunakan terlampau heavy. Untuk saya gunakan sekarang ni 10-20 pound saja. Dan anda dapat rasakan cabaran memancing yang sebenar. Okey, kita dah nampak dah bayang dia di dalam air. Kita dah sampai ke leader. Boleh terkehil pinggang macam ni. Mana taknya umpan kami dibaham tanpa henti. Alhamdulillah, landing juga akhir ni. Besarnya. Ekor lagi jemuduk yang tewas ke tangan saya. Terbaik. Kebabong. Lagi sekali bang. Saksikanlah yang ke-9. Tarmizi juga turut bergasak di bahagian belakang bot. Non-stop tekong ni. Seekor lagi jemuduk berjaya dijinakkan. Yang ke-9. 9. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang bertarung biar sampai lembik. Pantang umpan mencecah air. Pasti ada rembatan ganas sama ada jemuduk mahupun gerung belang atau sagai. Tangkap lutut, babe. Macam cendol tempat ni. Masih bertenaga. Perairan Mercung ni memang tempat saya selalu memancing ikan layaran. Jarang saya mancing ikan jemuduk, sagai, ebek. Tapi hari ni saya benar-benar merasai keseronokan memancing. Terutama ikan jemuduk, ikan sagai dan juga ikan ebek. Memang best. Terutama jika anda menggunakan peralatan yang ringan.
anda akan dapat rasai kenikmatan memancing secara maksimum. Kebabum! Memang seksa nak daratkan ikannya. Kecil tapi ganas. Jangan ke mana-mana, saksikan sambungannya selepas ini. Agak luar biasa. Jarang saya dapat pertarungan yang sebegini. Nak makan pun tak sempat. Punyalah meriah. Sampai, sudah sampai. Rata-rata, jemuduk yang kami daratkan tidak melebihi 5 kg. Memang sesuai dengan set medium action yang kami gunakan. Saiz remaja antara 3 hingga 4 kilo. Inilah saiz yang sentiasa membaham umpan bilis kami. Memang syok, kebabum. Sikit lagi hook nak terlepas daripada bibir dia. Kita cuba lagi. Ada banyak kat bawah tu. Ui, dekat belakang pun strike juga. Layan. Ada tugas lagi, mau tangguh. Ada lagi. Ini tak, jom dulu dapat. Saya pernah sewa. Tembaknya yang angkat orang lain punya. Bila saya punya dapat ni? Cara rahsia. Tak berhenti umpan kami dihentam sekumpulan jemuduk. Kejadian double hook up ni dah tak boleh nak kira. Memang macam pesta menuai, babe. Melengkung jalan kami digasak penghuni dasar. Depan. Keadaan ini memaksa kami untuk sentiasa bergerak mengubah kedudukan apabila tali mula bersilang. Bersilang pun bersilanglah, janji tak mangkor. Double strike. Ketika memancing, anda perlu ada kombinasi yang baik dengan rakan pancing anda. Ini bagi memastikan anda berada pada tahap keselamatan yang baik. Sering bertolak ansur ketika memancing dan juga mengamalkan kerjasama yang baik. Seperti apa yang berlaku sekarang ni. Sentiasa memberi laluan kepada kawan apabila kawan-kawan kita dapat ikan di atas bot. Barulah memancing menjadi satu sukan yang cukup istimewa. Tak gitu eh? Betul. Oi, makin kuat ni. Besar lah. Boleh tahan je. Sudah tahu mana? Kami. Dah bunyi bukan tahu. Tahu. Saya tak. Bukan sekadar merasai keseronokan, memancing juga memperlihatkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Sporting sport, babe. Inilah yang dinanti-nantikan para pemancing. Bertarung dengan ikan dan mendarat ikan ini. Satu kepuasan yang sukar untuk digambarkan. Kebabum! Sejak mula memancing di perairan ini pada tahun 2001, mercung antara gelanggang pancing yang tidak pernah mengampakan. Aduh. Sudah putus lah. Habis. Memang boleh repeat tempat ni. Secara peribadi, ia antara lembut pancing terbaik yang pernah saya singgahi.
Demikianlah jelajah joran minggu ini. Jika anda teruja, kita serbu mercung ramai-ramai. Jangan lupa minggu depan, jelajah joran. Sertai kuis jelajah joran dan menangi hadiah-hadiah menarik. Jawab soalan ini. Dapatkan borang penyertaan kuis jelajah joran di sisipan joran Berita Harian setiap hari Jumaat. Selamat mencuba.